Alright guys, so another day, another tikam-tikam. So hari ni aku ada nampak yang best. Siapa pernah tengok ni? Skibidi toilet. Okay, Skibidi. My style is ridiculous. Dapat yang Skibidi toilet ni pun comel. Oh ni apa kalau yang TV ni? Oh yang TV ni ada yang radio. Okay, ni yang first time Uncle nampak yang Skibidi punya. Okay, tapi yang ni kita dah pernah main. Squishy durian ni kita dah pernah dapat. Alright, lepas tu yang ini kita tak pernah dapat lagi yang ni. Okay, ni belum pernah try. Alright, yang magnet ni pun kita tak pernah dapat lagi. So kita akan main So Uncle dah tukar duit. Okay, macam biasa dia pakai duit barulah. Alright, so ini bajet Uncle tak banyak. Kita akan terus try kepada Skibidi toilet. Alright, kita tengok ni harga dia RM1 lah. Okay, kita akan try. Alright, harap-harap dapat lah. Okay, Uncle target dapat Skibidi toilet je ni. Okay, 1, 2, 3. Oh, macam dapat. Oh, okay, kita simpan dulu. Oh, okay. Nampak sikit tak? Alright, okay. Kita nak try lagi satu kali. Skibidi toilet. Okay. Sebab Skibidi toilet ni kata yang jarang Uncle nak dapat. Okay, kita settle lah. Okay, try sekali lagi. Tengok dalam ni banyak lagi tak? Oh, dah tak banyak ni. Mesti ramai yang main. Okay, dengan sikit ni. Alright, 1, 2, 3. Fui. Okay, oh ni ringan. Okay, yang ni macam berat. Okay, saiz tak sama nampak. Alright, jom kita tengok apa kita dapat. Okay, Skibidi toilet. Okay, kita akan unboxing. Ni tadi first kita try. Okay, mantap dapat. Uish, kita baca dulu. Oh, dia ada banyak watak lah. Okay, dia ada banyak watak untuk Skibidi toilet. Alright, yang mana yang watak yang anda suka? Cuba komen. Okay, ingat. Okay, Uncle rasa Uncle dapat yang uish. Ini apa ini? Okay, ni watak yang mana Uncle dapat tak sangka Alright, ini watak yang mana ni? Oh, yang tengah ni. Okay, nanti komen apa nama watak ni. Okay, lagi satu Alright, lagi satu. Uish. Aku rasa aku dapat juga. Dulu dapat lah. Yang ini tak scam lah kali ni. Okay. Ui, betul toilet Skibidi. Okay. Ui.